Hai, selamat puasa semua. Untuk sahur kali ini kita nak masak suun tumis air. Kita ada tempe, ikan bilis, goreng cili padi. Kita ada suun dengan mihun, bawang putih, bawang merah dengan udang kering. Kita akan tumbukkan dia. Untuk suun tu kita ada telur, tempe, ikan bilis, tempe, cili padi. Kita akan pakai cili padi, all the cili padi because I love spicy. Bawang putih, bawang merah. Lepas tu nanti kita akan blend kasar. Garam sikit. Kuali favorite mama saya. Tak apa-apa mesti sedap. So kita letak minyak. Mama Ika ajar kita punya ikan bilis garing. Kita kena letak ajinamoto sikit. Tempe. Dah garing. Kita dah boleh angkat. Kita akan masukkan cili yang dah di blend tadi. Masukkan sikit rasa, garam, asam keping. Kita biasanya kita akan letak tempe dulu. Ikan bilis nanti bila dah sejuk baru kita masukkan. So dia akan lagi garing. Masukkan air, garam, rasa